negara, orang merintah negara, kita tak peduli. Kahwin boleh makan, tak ada apa-apa. Kita boleh semaya, kan tak ada masalah apa. Kita boleh gaji, boleh buat umrah. No, ya, bodoh politik. Kita nampak tu ya. Kita tak nampak jauh. Kita tak tengok jauh. Apa yang berlaku dalam sejarah. Jatuhnya negara Islam. Orang takluk, orang apa. Kerana kita bodoh politik. Hak tu lah ni sedap batangnya. Pelik apa Islam tak terancam. Kita baru balik haji ya. Dia tak faham Islam ni gapo. Ulama sebut Islam ni Quran duk di kanan, pedai duk di kiri. Nak ayat Islam ni bukan setakat ajaran agama, tapi kuasa politik. Kita ni duk mikir asal boleh pergi umrah, boleh semaya, boleh baca Quran, beres belaka semua. Biar orang lain beritahu apa. Ni masalah kita ni sebab tu orang kata bodoh politik orang Melayu hari ni. Sebab tu patronah ni ialah cerdik politik. Bukan cerdik bijak sana saja duk. Kalau kita sebut bijak sana saja duduk situ ya. Tengok semua tindakan Nabi ni, kalau kita perhati perancangan Nabi ni hebat. Dan semua tu ada unsur politik. Tapi tengok bapa Nabi nikah dengan Aisyah, bapa nikah dengan Hafsah, bapa ambil Osman jadi natu dia. Semua tu untuk mengukuhkan Islam. Nak ikat orang ni. Itulah patronahnya. Kita tak nampak bagi tu. Pasal cara kita mikir kita speak. Hari ni orang Islam, hari ni tak boleh satu. Tak boleh kerjasama pasal tadi orang kafir boleh kerjasama, boleh pakat. Mereka pakat dengan Israel. Barat pakat dengan Amerika, semuanya nak menjatuhkan Islam. Kita balo sama sendiri. Pakat pula dengan orang kafir nak menjatuhkan sama-sama Islam. Sejarah duk cakap depan mata kita. Kita tak baca sejarah Granada, Andalus, Spanyol tu penuh dengan cerita ni. Kalau kita baca kita nampak jatuhnya kerajaan Islam di Granada, di Andalus secara umumnya ialah kerana orang Islam pecah. Negeri kecil-kecil ini semua mu nak jatuh aku nak jatuh mu pakat dengan Spanyol. Jatuh negara Islam. Akhir tinggal Granada seputih. Negara Islam hak terakhir di Granada. Tani tu antara sebab jatuh. Sia ni pecah negara Tani tu. Tubik negeri tu 9 wilayah tak silap. Akhir pada sama diri pakat dengan Sia. Akhir tak ada habis boleh Sia berlaku. Asal bumi Islam betul benar. Kerajaan petani ni kerajaan besar zaman dulu, termasuk Kelantan, Kedah, Terengganu ni petani belaka. Bagi kita duk gong lagi pada sampai hari ni. Ni masalah kita umat Islam tak reti royak. Ulama duk royak, orang duk royak, kita tak faham. Pasal cara kita mikir tadi. Sebab tu hamba tekan sangat patronah ni cerdik politik, bukan cerdik biasa. Boleh pelaga dengan sirah Nabi. Gapo Nabi buat? Semua ada perancangan jauh. Perancangan jangka panjang berlaku Nabi buat. Bukan untuk hari ni, bukan untuk esok. Jadi kita pun kena mikir lagu tu lah. Kita umat Islam, kita ada sejarah Malaysia ni. Singapura boleh kok kan? Tu depan mata kita. Kalau tak kenal pula kita ni, kalau main dengan tolu lagu ni, tak mustahil satu masa pula bini pun jadi negeri lain. Ilah pasal negeri kita. Pasal kita orang Melayu, orang Islam tak reti politik.